Assalamualaikum guys, welcome back. Orang kata biar muka tak elok tapi perangai tu sejukkan hati orang. Ini masalahnya, muka pun awam tapi perangai macam minta lutut. Ya, sorry. Bukan aku nak rude. Tapi aku rasa isu yang viral dalam sehari dua ni memang tak masuk akal. Dan walaupun mungkin pelaku rasa macam, tak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya benda ni sangat serius. Sebab apa? Aku akan breakdown nanti. Tapi buat masa ni aku just nak share dengan korang dekat dalam media, dalam posting social media baru-baru ni, ramai yang persoal tindakan sekumpulan so-called coach Zumba. Aku rasa itu kot orang panggil. Duk terkita-kinja atas pentas yang mana aku difahamkan aktiviti ni dibuat dekat Dewan Orang Ramai Bukit Badung, Bestari Jaya pada hari Jumaat lepas. Dalam video yang viral tu, coach Zumba atas pentas ni berpakaian mengundang dan tak keterlaluan kalau kita cakap biadab tak sopan. Kita boleh tengok diorang duk berzumba sambil duk pakai baju sekolah dan ada antara diorang ni yang tak bertutup dekat bahagian bawah. Dan lagi menyakitkan hati sebab bertudung. Aktiviti Zumba ni dia tak adalah pelik sangat. Tambah pula selalunya Zumba yang aku tahu, diorang akan buat dekat dalam hall yang tertutup, dekat tempat yang tertutup sesama spesies. Makna kata sesama perempuan lah kan. Atau kalau kata let's say diorang public buat live kan benda semua ke, diorang punya pakaian tu still lagi acceptable. So benda tu kita tak adalah nak campur. Ataupun satu lagi circumstance dia ataupun situation dia bila kata orang yang lead Zumba tu bukan orang Islam. So macam tak kisah lah. Betul. Obviously, perbuatan tak berotak diorang ni dapat kecaman yang mana benda ni sampai ke pengetahuan diorang sendiri dan salah seorang daripada diorang ni tampil dengan buat permohonan maaf sambil-sambil do explain lah apa yang jadi. Cumanya permohonan maaf diorang ni pun kena kecam juga. Sebab apa? Korang tengok sendiri video ni. Kat sini saya nak mohon maaf atas apa yang berlaku pagi tadi. Yang ada kes pakai tudung tapi tak berkain apa semua tu. Okay, actually saya minta maaf lah daripada Dewan Bukit Badung yang mana pagi ni kita ada buat Zumba dekat sini. Okay, ikutkan organisasi memang tak tahu apa-apa. Okay, so saya buatlah tu secara spontan. Yang mana-mana pihak semua tak tahu. Okay, saya mohon maaf atas yang ada individu yang pakai tudung tapi tak berkain itu semua. Okay, actually itu benda tu spontan. Okay, atas kesilapan kita diri sendiri. Okay, apa-apa saya minta maaf lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Kalau korang tengok, cara diorang minta maaf pun macam tak ikhlas. Macam happy-happy, macam tak ada apa-apa. Macam tengah buat salah dengan kawan-kawan, macam tu. Sebab aku dengar suara dia. Kalau tidak, aku ingat mesti dia ni macam, dia ni apa? Jahatnya mulut nak kena cili ni. Akak dah lama tak cili orang. Tapi malang, permohonan maaf je tak cukup sebab aku difahamkan pihak polis Kuala Selangor dah pun buka kertas siasatan atas 3 seksyen iaitu seksyen 504KK, seksyen 14, Akta Kesalahan Kecil dan juga seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ikutkan siasatan awal, polis maklumkan benda ni jadi masa program Back to School dan salah seorang dari individu dekat atas pentas tu dia buka kain sebab katanya nak memudahkan pergerakan. Alasan tu honestly lah pada aku boleh terima. Cuma masalahnya kalau kata selalu yang aku tengok ni, kalau kata diorang buat aktiviti macam ni, diorang dah standby dah. Diorang pakai lah apa benda pun, diorang pakai skirt pendek ke benda semua ke. Even kalau kata kita tengok dekat konsert Blackpink for example. Sebab aku tengok konsert Blackpink kan, sebab aku boleh cakap lah konsert Blackpink. So diorang ni semua dah standby, dah pakai legging benda semua. So tak adalah macam kata kau cabut kain tu terus tiba nampak macam kau tengah duk menari dekat kedai lampu merah dekat Brickfield. Macam aku cakap tadi, benda ni dia serius bukan apa tau. Selain daripada tak beradab. Satu lagi yang apa yang diorang buat ni, kalau kata kita tak filter, kalau dibiarkan saja, makin seronok lah golongan pedo yang suka benda-benda macam ni. Bagi kita mungkin benda ni macam tak ada apa-apa. Tapi pada orang yang ada interest pelik ni, inilah video yang diorang suka, diorang tunggu-tunggu untuk dibuat modal. Silap libatkan pula nanti. Diorang libatkan pula orang lain. Sebabnya geng macam ni dia dah geram, diorang perlu someone or somewhere untuk diorang lepaskan geram. Betul. Itu belum lagi kita cakap pasal kau duk pakai tudung. Kau pakai pula macam benda macam tu. Engkau ni daripada mana kak? Yogyakarta. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Jadi pada aku tindakan pihak berkuasa buka kertas siasatan untuk kes ni memang ada merit dia.
at least kita dapat hantar message jelas dekat orang lain, bukan saja pada individu-individu ni semua. Kalau kata kau nak buat something, guna otak dulu. Ya. Apa pula pandangan korang? Korang rasa melampau tak apa yang dibuat oleh diorang ni semua, ataupun korang ada pandangan lain? Cuba korang komen dekat ruangan bawah ni. Dan akhir kata pepantun, ikan sepat dalam telaga, airnya cetek, dasar bertimba. Otak, muka tak seberapa, yakin pula tayang merata. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun dekat mana-mana lah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi, dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat, dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga, dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati. Kebarang dia mahal.